Okey, sebagai pembangkang atau kerajaan, Dr. Sam ingatkan ahli PAS untuk jaga akhlak. Okey, PAS pernah jadi kerajaan kerajaan negeri. Memang pun sentiasa menjadi kerajaan negeri di beberapa negeri. Contoh ni di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, baru-baru juga. Hebat cerita dia. Dan juga PAS pernah juga berada dalam kerajaan, dalam kerajaan persekutuan. Pernah jadi kerajaan juga lah. Dan juga dia pernah berada dan cukup lama berada dalam pembangkang. Jadi apa yang Dr. Sam cakap ni sebenarnya betul. Aku setuju dan aku sokong cerita dia. Sebab kejatuhan PAS dalam banyak kali kerajaan dan juga kerana sikap tidak matangnya ahli-ahli bawahan dan juga pimpinan-pimpinan dia yang apabila mendapat kuasa, bila mendapat jawatan, bila mendapat satu kelebihan cerita dia, mereka akan sama ada bercakap tak berguna akal, sorry tu say lah, sama ada dia orang ni terlalu ego, tak boleh ditegur, tak boleh dinasihat cerita dia, dan juga tidak matang pemikiran mereka cerita dia. Selalu sangat condemn dan menzalimi pihak-pihak yang telah menjadi, katalah dia menjadi kerajaan, dia menzalimi pihak-pihak yang dah jadi bawah cerita dia. Dan mereka juga akan menyebarkan benda-benda yang tidak dapat dipastikan kesusihannya cerita dia. Jadi pasca milenium dipanggil 2020 ke atas cerita dia. Pasca COVID lah kita panggil cerita dia. Sewajarnya PAS bertindak dengan, atau ahli-ahli PAS bertindak dengan akhlak gitu dia, dengan berfikiran matang gitu dia. Jadi kita tak nak lagi cara-cara lama menguasai diri dalam PAS tu sendiri. Kita tak nak dah, kita stop. PAS sepatut stop dan buat-buat benda bodoh lama, cara lama tu. Dan juga tu, jangan menggunakan tu. Kita kena rasional, kita kena fakta, everything mesti berfakta gitu dia. Ahli-ahli PAS. Kan? Aku tak kata benda ni sama juga cerita dia. Parti-parti lain aku malas nak cerita sebab cerita sekarang ni kita tumpuk pada PAS saja cerita dia. Okey? Parti lain kita nak cerita parti lain cerita dia. Untuk dalam segmen ini kita cerita pasal parti PAS. Parti PAS perlu ambil iktibar atas apa-apa yang pernah berlaku dulu cerita dia. Jangan bila dah dapat kuasa, dah dapat tu jadi bertindak sebalik je cerita dia. Jangan juga retorik dan hipokrit. Sebelum cakap lain dan sesudah cakap lain. Dan itulah yang berlaku dengan parti-parti yang sekarang ni contohnya. Menteri kata apa ni nak kurangkan harga minyak, apa ni nak bagi subsidi lebih lagi kepada rakyat. Tapi lalas mereka berbuat sebaliknya, hipokrit sebagainya. Itulah tak ada orang. Kita PAS dalam ahli dia cerita dia sepatutnya berfikiran matang untuk mengelakkan benda-benda ini cerita dia. Jadi aku rasa sewajarnya pasca PRU 16 ni PAS mesti bertindak matang dan waras cerita dia. Sama ada kalau menang ke, kalau jadi pembangkang ke, bertindak dengan waras dan tu. Sebab kena ingat, kenapa UMNO kalah di Terengganu? Kosong semua sekali. Tak ada satu kerusi pun yang UMNO. Sedangkan pada satu masa dulu UMNO menguasai negeri Terengganu. Kenapa orang Terengganu tolak UMNO? Tak. Bukan kerana UMNO tak bagus. Tak juga. Bukan kerana UMNO tak cakna, tak. Tapi cerita dia UMNO bila dia pegang kuasa dia leka. Dia leka dan leka cerita dia. Jadi dia rasa sombong, dia rasa bongkak diri, besar diri sebagainya. Dan bila dinasihat dia tak nak dengar itu jadi. PAS pernah jadi macam itu juga. PAS pernah menguasai kerajaan Terengganu. Tapi kalah cerita dia. Sebab bila menang jadi kerajaan negeri, mereka jadi tidak waras. Jadi ahli-ahlinya. Jadi pengalaman tu ada cerita. Jadi benda yang Dr. Sam cakap ni betul cerita dia. Aku setuju bahawa PAS perlu buat sesuatu di mana ahli-ahlinya kena waras cerita dia. Pemimpin dia kena cakap berhati-hati kan. Tak kisahlah siapa-siapa lah yang kaki lebih mikrofon cerita dia. Kalau rasa tak boleh cakap, okay, no comment cerita. Bagi dekat orang yang lebih layak untuk bercakap tentang benda tu cerita dia. Bila ditanya sebab wartawan kerja dia memanipulasi. Tak? Memanipulasi data cerita dia. Fakta dan data. Jadi itu kerja wartawan. So pemimpin dan juga ahli-ahli PAS kena bertindak waras dan wajar cerita dia. Itu yang aku nampak, aku harap PAS boleh ikut lah cerita dia. Okay. Semoga PRU 16 ni PAS boleh memberi satu aura baru atau pola baru atau cara pentadbiran yang baru dalam kerajaan
sama ada kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan. Okey, Assalamualaikum.